to be honest, memang kita telah pun dipanggil untuk acara ini, untuk tahun ini, untuk Jemimah, Princess Jemimah, my daughter, Puteri Shah Jemimah, tapi anak kepada Rizal Ashram, my ex-husband. Tapi unfortunately Rizal Ashram tidak membenarkan anak saya Jemimah untuk menyertai rancangan ini. Jadi kita hormatilah permintaan dia. Bila kita dijemput untuk menyertai rancangan ini, kita rasa sangat teruja. Tapi saya bagi tahu pada anak saya, dia pun excited sangat nak join Jemimah. Tapi dah tak izinkan, so kita respect invitation. Dan untuk Aisyah pula, she's too young, dia belum 6 tahun lagi. Bulan 8 dia baru 6 tahun. So dia nampak macam agak berminat lah. So kita bagi dia tengok dulu. Sebab pada saya rancangan ni sangat-sangat bagus. Dia dapat memberi peluang pekerjaan, memberi satu pengalaman yang bagus untuk anak-anak kecil ni yang memang mempunyai bakat besar. Dan pada saya, semua yang bertanding ni semua sangat-sangat bagus. Sebab it's not easy tau untuk perform di khalayak ramai. Sebab setiap orang pasti ada nervous dia, pasti akan ada macam stage fright, macam takut, macam berasa risau nak tengok orang-orang. It's not easy. Untuk dia orang yang boleh menari, menyanyi, berlakon atas stage memang hebat lah. Semua hebat. Tapi hari ini anak saya datang untuk upgrade. Dan untuk saya sukakan persembahan Cik B dan Amara. Sebab semua bagus. Tapi saya sukakan warna yang ada pada Cik B dan ibunya. Untuk tarian dulu. Tapi dia macam meminati bidang seni. Saya boleh nampak dia macam, di antara ramai-ramai anak saya, rasa macam dia tu yang lebih minat ke arah seni tu, lebih daripada kakak dengan abang dia. Sebab dia macam kalau ceria, kalau jumpa orang dia happy, dia seronok melayan orang macam tu. Dia macam PR dia sangat-sangat bagus lah untuk menjadi seorang artis. Cuma mungkin terlalu awal untuk dia menjadi seorang artis. Jadi kita bagi dia enjoy dulu, tengok dulu anggerik dia tu. Dia minat sangat anggerik, so dia boleh hafal lagu-lagu anggerik nyanyi. Tiba-tiba dia hantar voice note ni, ibu awal I want to go anggerik Encik B. Maksudnya dia tahulah, dia tahu dah, dia ingat dah hari Sabtu, besok Ahad. So I want to go anggerik Encik B. So macam ibu pun macam kebetulan habis syuting awal tadi 5.30. So macam sayang, kita bawa lah, bagi dia happy lah.